Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan waalaikum kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan di mana Shadow akan berkongsikan pengalaman seram yang dialami oleh individu yang kurang bernasib baik. So macam geng bayang semua, masih steady, masih kuat. Ni dah hari keberapa? Alamak, Shadows pun dah hilang hari dah kan. So Shadow harap dan Shadow doakan kepada semua, harap korang semua masih lagi steady, right? So, kisah yang bakal saya kongsikan pada hari ini merupakan pengalaman mereka yang berhenti di R&R. Since kita di bulan Ramadan dan tak lama lagi hari raya nanti, confirm lah ramai yang akan travel dan sebagainya, korang akan berhenti dekat R&R. Tapi berjaga-jaga, kemungkinan besar R&R tersebut mempunyai penghuni yang kita tak nampak dengan mata kasar. So sekiranya game baik semua nak tahu apakah kisah yang bakal saya kongsikan pada hari ini, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram R&R pada hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Piu. So, kisah kita bermula dengan pengalaman yang dialami oleh Aiman ketika dia berhenti di sebuah R&R yang terletak di Sungai Buloh. Semestinya game baik semua tahulah R&R di Jantas yang terletak di Sungai Buloh. So, insiden ini berlaku pada ketika itu jam menunjukkan pukul 2 pagi. Hujan turun renyai membasahi lebuh raya utara selatan. Lampu jalan memantul pada permukaan tar yang basah menciptakan kilauan kekuningan yang suram. Sebuah Pro2 Myvi masuk perlahan ke kawasan R&R Sungai Buloh. Dan di sinilah Aiman yang memandu kereta Myvi itu, yang berumur 29 tahun, dalam keadaan yang letih, matanya berat kerana perjalanan yang jauh dari Ipoh ke Johor benar-benar menguras tenaga. So Aiman pun fikirkan, okeylah tak apalah, aku rehat kejap. Mata dah tak tahan dah ni, dah mengantuk sangat, dah lewat malam. Perjalanan jauh lagi nak sampai ke Johor. So Aiman pun berhenti, park kereta dia ke tepi jap dan kononnya nak relax dululah. So R&R di Sungai Buloh tu tak adalah sunyi sepenuhnya. Adalah beberapa lori yang park di bahagian belakang, bunyi enjin berat bergema perlahan. Tetapi kawasan tandas utama yang di mana si Aiman bakal nak pergi ni agak lenggang. So Aiman keluarlah dari keretanya dan angin pada malam tu sejuk menyentuh wajahnya. Dia berjalan menuju ke bangunan tandas yang bertingkat. So bahagian bawah agak terang dan ada macam beberapa orang macam tu lah. Aiman mendongak melihat tingkat atas. Sunyi. Lampu atas berkelip dengan perlahan. Aiman pun fikirkan, naik atas lagi senang lah, tak ramai orang membanding dekat bawah. So dia pun naiklah tangga nak pergi ke tandas tingkat atas. Semakin Aiman melangkah naik, bunyi hujan seperti hilang. Yang tinggal hanyalah bunyi tapak kasutnya sendiri di atas simen. Tiba-tiba kedengaran seperti suara perempuan menangis. Perlahan tertahan esakan yang menyayat tapi jauh. Aiman berhenti. Aiman pun tanyakanlah dekat area tandas tu, sama ada orang ke tidak. Tandas lelaki dengar suara wanita agak menyeramkan. Dan seelok sahaja Aiman membuka mulutnya, tangisan yang dia dengar tadi terhenti serta suasana dah mula menjadi sunyi. Lampu di dalam tandas berkelip dengan lebih laju. Aiman menelan air liurnya dan di hujung koridor ada satu pintu tandas yang paling last sekali. Pintu tu macam terbuka sedikit dan perlahan-lahan pintu tersebut tertutup dengan sendiri. Bukan ditolak kuat, seperti ditarik dari dalam. Aiman fikirkan mungkinlah angin sejuk pada malam yang meniupkan pintu tu sampai tertutup. So Aiman pun yakinkan diri, dia pun masuklah. Fikirkan suara apa yang dia dengar tu hanyalah mainan minda disebabkan dia keletihan. So selepas dah buang air semua benda bagai, dia pergi kat sinki nak basuh tangan semua dan kemudian berpatah balik untuk turun.
Dan ketika melintasi cermin yang panjang di dinding, Aiman terpandang sesuatu. Dalam pantulan cermin, ada seseorang yang berdiri di belakang. Seorang wanita berpakaian yang agak kusam. Rambut yang panjang basah menutupi wajah. Aiman pada ketika itu membeku. Dia perlahan-lahan menoleh ke belakang nak tengok sesiapa ada dekat belakang. Seperti mana yang dia nampak dari cermin tu. Tapi bila dia toleh ke belakang, tiada sesiapa. Dia pandang semula pada arah cermin dan jelas kelihatan wanita tu masih ada di situ. Berdiri betul-betul di belakang Aiman. So disebabkan apa yang Aiman nampak tu, tiba-tiba terasa angin sejuk menyentuh tengkuknya. Suara berbisik tersangat dekat dan Aiman dapat dengar suara halus wanita tu bercakap, "Awak nampak saya kan?" Aiman terus berpusing dengan pantas. Wanita itu, wanita yang pada awalnya dia tak nampak, kini berada beberapa langkah di belakangnya. Badannya menghadap dinding, tetapi kepalanya berpusing ke arah Aiman. Dan yang lagi menyeramkan, Aiman boleh dengar bunyi tulang retak jelas kedeganan setiap kali wanita tu menggerakkan tubuhnya. Kali ini rambutnya terbelah sedikit, menampakkan wajah pucat kelabu. Matanya hitam legam sepenuhnya. Senyuman yang terlalu lebar sehingga pipinya koyak sedikit di hujung. Tangannya terlalu panjang. Jari jemarinya hampir mencecah lantai. Lampu yang berkelip tadi makin rancak seperti di dalam disko. Dan suara wanita tu bergema, memujuk si Aiman untuk jangan tinggalkan dia. Sekelip mata, wanita tu berdiri betul-betul di hadapan Aiman. Wajahnya hanya beberapa inci dari muka Aiman. Kali ini mulutnya terbuka luas, menampakkan sesuatu yang amat menyeramkan. Aiman pada ketika itu menjerit sekuat hatinya dan berlari turun tangga. Kakinya hampir tergelincir akibat panik punya pasal. Tapi pada waktu yang sama, Aiman dapat dengar bunyi langkah yang berat mengejarnya dari atas. Tetapi bunyinya bukan seperti manusia yang berlari, lebih seperti sesuatu yang menyeret. Dan apabila Aiman sampai ke bawah, dia menoleh. Kali ini, wanita tu berdiri di hujung tangga tingkat atas. Badannya tegak, tetapi kepalanya masih berpusing ke sisi. Sambil tersenyum, tak ada suara yang kedengaran. Dan Aiman tahu yang wanita tu sedang memerhati si Aiman. Disebabkan ketakutan, Aiman pun berlari ke arah parkir. Dan pada ketika itu juga, seorang pemandu lori, kita nama dia Pak Din lah, yang sedang menghisap rokok, menegur si Aiman. Kau naik atas ke tadi? Aiman terdiam. Pak Din menghembuskan asapnya dan bagi tahu kepada Aiman yang dia dah memang biasa dengan R&R Sungai Buloh. Dan dah lama orang cakap, katanya dulu ada perempuan yang jatuh tangga di tingkat atas tu pada waktu malam dan lehernya patah. Aiman perlahan-lahan memandang semula bangunan tandas tu. Lampu tingkat atas padam sepenuhnya. Namun, Aiman masih nampak bayangan seseorang yang berdiri di tingkap, memerhati, dan senyumannya masih terlalu lebar untuk wajah seorang manusia. Terus pada saat itu, Aiman tak buang masa, dia masuk ke dalam keretanya dan terus beredar daripada R&R Sungai Buloh. Yang awal tadi dia rasa mengantuk, rasa penat, hilang terus rasa mengantuk semua, dan Aiman pun meneruskan perjalanannya ke Johor. Nasib baiklah, sepanjang perjalanan tu tak ada apa-apa yang terjadi kepada Aiman. Kisah yang seterusnya merupakan pengalaman suami isteri yang dalam perjalanan pulang ke kampung melalui jalan karak. Suasana pada ketika itu kabus tebal menyelubungi lebuh-raya Karak. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Jalan hampir kosong. Hanya sesekali lampu lori berat muncul dan hilang
di selekor gunung. So Faris yang memandu sambil menguap kecil, dan di sebelahnya adalah isterinya yang bernama Nadia yang memegang telefon cuba menahan mengantuk sebab kesian suami dia memandu pada lewat pagi. Melihat suaminya menguap semua tu, Nadia pun tegurlah untuk berhenti sekejap supaya diorang dapat berehat lah, since kedua-dua kepala dah rasa berat, mata dah rasa berat. So Faris pun fikir ada R&R di hadapan dan fikirkan dia singgah sekejap dekat area situ lah. So tak lama kemudian kereta diorang pun masuk ke kawasan R&R Karak. Lampu kelihatan suram, banyak kedai dah tutup, hanya adalah satu gerai minuman yang masih lagi menyala. Faris dan Nadia pun keluar dan angin pada malam tu terasa dingin dan lembap. Adalah beberapa orang pemandu lori, kereta semua duduk jauh di sudut parkir. Selebihnya semua kosong. Dan Nadia tiba-tiba berhenti berjalan. Nadia pun tegur kepada Faris, "Mak, rasa macam ada orang tengok lah." Faris menoleh sekeliling. Tiada sesiapa yang sedang memerhatikan mereka. So Faris pun bagi tahu lah, memujuk si Nadia ni, mengatakan itu hanyalah perasaan dia saja disebabkan mengantuk dan semua bagai. So selepas 15 minit macam tu, mereka pun kembali ke dalam kereta. Enjin pun dihidupkan and Faris dah keluar dari R&R dan kembali ke lebuh raya. Beberapa minit berlalu dalam diam. Tiba-tiba Nadia memandang cermin belakang. "Abang, kenapa cermin belakang beruap?" Faris menjeling. Kabus nipis terbentuk di bahagian dalam cermin, seperti ada nafas seseorang, dan perlahan-lahan muncul satu bentuk tapak tangan dari dalam. Nadia dalam suara bergetar bagi tahu kepada Faris yang diorang tak buka tingkap apa-apa pun, dan radio tak dipasang. Tiba-tiba hidup dengan sendiri. Bunyi statik radio, dan kemudian suara perempuan berbisik meminta untuk menumpang. Nadia pun dalam ketakutan tapi berani untuk menoleh secara perlahan ke belakang, dan terus pada ketika itu Nadia menjerit dan memandang ke bahagian depan semula dan mengatakan di tempat duduk belakang terduduk seorang wanita tua. Kulitnya kelabu pucat, rambutnya jarang dan panjang, tidak terurus, matanya agak besar. Dia duduk dalam keadaan menegak sambil tersenyum sipi-sipi macam itulah, dan kelihatan juga tangannya mencengkam bahagian atas seat depan. Kukunya hitam panjang. Faris pada ketika itu pun panik lah, tanyakan, apa hal? Apa yang dah berlaku? Nadia sambil dalam keadaan menangis bagi tahu kepada si Faris, "Belakang bang, belakang ada orang." Faris memberanikan diri melihat cermin pandang belakang, dan apabila Faris pandang cermin pandang belakang, wanita tua tu sedang memandangnya. Perlahan-lahan kepalanya condong ke kiri. Bunyi tulang berkeriut halus. Kedengaran bisikan wanita tu memberitahu kepada si Faris, "Terima kasih berhenti tadi." Boleh terbau nafasnya yang berbau hanyir. Faris pun membrek secara mengejut dan keretanya berhenti di bahu jalan. Mereka pun berpaling serentak nak keluarlah daripada kereta tu. Tapi apabila diorang nak keluar, baru diorang sedar seat belakang telah kosong. Nadia pada ketika itu dah menangis tersesak. Faris cuba tenangkan diri, jam dengan apa yang telah berlaku. Tetapi apabila Faris cek seat belakang, apa yang dia sedar, fabrik tempat duduk seat belakang tu tercalar. Seolah-olah wanita tua yang duduk di seat belakang tu mencakar habis kuat seat dekat belakang tu. Disangkakan semua dah habis. Tiba-tiba alarm kereta berbunyi dengan sendiri. Lampu dalam kereta berkelip dan cermin sisi kiri kelihatan sekali lagi wajah wanita tu berdiri di luar, sangat dekat dengan wajah yang menyeramkan, dan kemudiannya hilang seolah-olah seperti kabus ditiup angin. Terus Faris dan Nadia perbetulkan diri diorang balik, baca doa semua, masuk ke dalam kereta dan meneruskan perjalanan. Mereka sampai ke rumah ibu si Nadia ni sebelum subuh macam tu, dan keesokan pagi Faris decide untuk mencuci keretanya. Fikirkan atas insiden yang telah berlaku itulah. Dan ketika dia membuka bonet belakang, apa yang menyeramkan, ada kesan tapak kaki kecil di dalamnya, seperti kaki kanak-kanak, tetapi jari-jarinya
terlalu panjang dan kesan tapak tangan di cermin belakang masih ada walaupun sudah digosok berkali-kali. So geng bayang semua, bayangkan korang berhenti dekat arena, fikirkan benda yang simple. Rupa-rupanya ada sesuatu yang telah menumpang dengan korang sampaikan korang terpaksa berhenti di bahu jalan atas sebab gangguan yang datang daripada wanita tu tersebut. So pastikan bila bab travel ni, kita yang beragama Islam baca doa semoga perjalanan selamat tiba ke destinasi. Alright gambar semua, so kita ke kisah yang terakhir. Insiden yang berlaku di arena Tapah. Siapa sangkakan arena Tapah boleh dikatakan agak menyeramkan, sebab kalau sekarang geng bayang pergi ke arena Tapah, meriah mat. Penuh kita walaupun dah lewat pagi. Tapi kisah ni berlaku agak lama dululah. Time tu kita pun tak banyak. So insiden yang terjadi kepada Hafiz. Jam pada ketika itu pukul 1 pagi lebih kurang. Hujan baru saja berhenti di arena Tapah. Suasana dengan udara lembap berbau tanah basah dan Hafiz ni boleh dikatakan seorang pemandu e-hailing sambilan. Berhenti untuk makan sebelum ambil penumpang jauh ke Kuala Lumpur. So si Hafiz ni dia duduk bersendirian di meja hujung. Telefon di atas meja semua benda lah. Biasalah sambil makan, sambil layan phone. Tengah duk enjoy makan semua, tiba-tiba telefon dia berbunyi. Dia nampak nombor yang tak dikenali. Dan pada ketika itu pukul 1 lebih pagi. Siapa yang nak call lewat-lewat malam macam ni? So bila fikirkan balik, kemungkinan emergency ke apalah. So Hafiz pun jawab. Apabila dia jawab, tak ada sahutan, sunyi. Dan tak lama kemudian, kedengaran seperti ada suara yang amat perlahan. Suara tu memberitahu kepada si Hafiz untuk tolong dia. Dia kata, tolong saya, tolong saya. Hafiz tak dapat pastikan sama ada itu suara wanita ataupun suara lelaki, tapi sebab suara memang halus. Dan tak lama kemudian, line mati. Hafiz berkerut dahi, fikirkan apa yang nak berlaku, siapa yang call dia tiba-tiba kan. Lepas tu, dah lah call dalam macam dalam keadaan yang semak lah, minta tolong semua benda bagai. So Hafiz pun fikirkan mungkin lah prank call ke, panggilan hangat ke. Hangit, bukan hangat So selepas tu dalam lebih kurang beberapa minit kemudian, telefon si Hafiz ni berbunyi lagi. Nombor yang sama. Dia jawab, sunyi, tak ada sahutan dan kedengaran semula. Suara tu kembali. Sama, meminta tolong daripada si Hafiz ni. Disebabkan rasa tidak senang, Hafiz pun bangun dan berjalan ke kawasan parkir yang gelap. Now, di hujung lampu yang malap, Hafiz dapat nampak seperti ada bayangan yang berdiri di satu sudut ni. Memakai baju biru pudar macam tu, tak pasti sama ada rambut yang menutupi wajah ataupun benda lain, kain ke selendang ke apalah kan. Dan yang lagi menyeramkan, apabila bayangan tu melambai secara perlahan. So Hafiz tak fikir hantu ke apa ke, dia just berjalan mendekat. Tapi apabila si Hafiz ni semakin dekat, dia perasan sesuatu. Yang kaki bayangan yang dia nampak tu, so jaraknya agak jauh sikit lah, tak adalah nampak sepenuhnya. Tapi apa yang dia pasti, kaki bayangan tersebut tidak menyentuh tanah. Ia seolah-olah tergantung beberapa inci dan bayangannya tidak selari dengan lampu. Sekali lagi telefon Hafiz berbunyi. Nombor yang sama. Hafiz pun berani menjawab dan kedengaran suara tu memberitahu si Hafiz untuk jangan datang dekat. Hafiz membeku. Dia perlahan-lahan angkat kepala dan kali ni dengan jelas di hadapannya, bayangan yang dia nampak tadi kini berdiri sangat dekat di depan muka si Hafiz. Wajahnya retak seperti porselin yang pecah. Matanya seolah-olah tak bernyawa. Tetapi suara dalam telefon masih lagi berbunyi, memberitahu kepada si Hafiz, belakang. Hafiz terasa nafas yang sejuk di belakang lehernya. Dia tidak berani menoleh dan pada waktu yang sama, dia kedengaran dua suara yang ketawa dengan serentak. Lampu parkir di kawasan di mana si Hafiz ni berada terpadam satu demi satu. Sekarang suasana dekat area situ gelap sepenuhnya. Dan dalam gelap tu,
Hafiz rasa sesuatu menyentuh bahunya. Jari yang panjang dan terasa teramat sejuk, dan suara yang berbisik kedua-dua belah telinganya dapat mendengar dengan jelas. Sekarang kau teman aku. Hafiz dalam keadaan yang tenang melaungkan azan secara kuat. Seelok saja dia melaungkan azan, lampu kembali bernyala. Pakir kosong dan bayangan yang dia nampak tadi hilang di pandangan mata. Telefon yang si Hafiz pegang tadi mati, bateri kosong. Padahal tadi adalah dalam lebih kurang 70%. Dan kemudian si Hafiz dapat nampak seorang lelaki tua, which dia memang kenal lah, seorang penumpang yang si Hafiz ni kena hantar pulang ke KL. So pakcik tua tu bagi tahu kepada si Hafiz mana dia pergi sebab dah lama hilang. So Hafiz pun cakap tak apa. Dalam perjalanan dia ceritakan. So diorang pun masuk kereta semua. So dalam perjalanan, lelaki tua tu yang bernama Encik Rahman tiba-tiba bersuara, "Anak muda, siapa duduk belakang tu?" Hafiz kaku. Dia pandang cermin, seat kosong. Tetapi di bahagian siling belakang ada kesan jari mencengkam kain, perlahan-lahan bergerak, seperti sesuatu sedang merangkak di atas kepala mereka. Dan cermin pandang belakang tiba-tiba retak tanpa sebab. Tapi geng bayang boleh bayangkan tak? Macam mana dalam kereta dia boleh nampak seperti ada sesuatu yang panjat dekat atas siling kereta tu? Adakah makhluk ni kecil ataupun makhluk ni pendek ke apa? Tapi yalah, bila kita berceritakan tentang makhluk halus, dia muncul dalam keadaan yang amat mengerikan, dalam keadaan yang tak normal. So mungkin dia bukanlah seperti saiz manusia ke apa pada ketika itu. Tapi apa yang pasti, Hafiz sangkakan makhluk tersebut dah menghilangkan diri dekat arena tapah. Rupanya makhluk tu turut ikut sekali. So diorang pun decide untuk berhenti seketika. Pakcik tu pun membaca segala doa pelindung. Dan Alhamdulillah selepas tu diorang sambung perjalanan. Tak ada apa-apa gangguan yang berlaku selepas insiden tersebut. So begitulah 3 kisah seram berkenaan dengan R&R yang terdapat di Malaysia. Shadows harap Game Main semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan. Dan sekiranya Game Main semua terhibur, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Nama aku Shadows and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, selamat puasa, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Game Main semua. Piu.